perjanjian jual beli hanya perlu ditandatangani setelah pinjaman kita diluluskan oleh pihak bank. Okay. Sebab bila saya buat posting sebelum ni, ada yang mempersoalkan tentang mana boleh buat pembiayaan perumahan, mana boleh buat permohonan kepada pihak bank selagi dokumennya tak disign lagi. Dokumen kat sini mungkinlah maksud dia perjanjian jual beli ataupun booking form yang akan ditantangani bersama dengan ejen bila kita beli rumah melalui ejen lah. Tapi tuan-tuan perempuan, sebenarnya tuan-tuan perempuan tak perlu pun tanda tangan dokumen tersebut, kerana kita boleh pakai apa yang dipanggil sebagai draft perjanjian jual beli ataupun booking form yang belum lagi dimeterai ataupun ditantangani. So untuk bank proses permohonan pembiayaan kita, dia ada dua step lah, dua step yang saya perlu nyatakan di sini. Satu, step untuk kita mengenal pasti sama ada kita layak ataupun tidak untuk pinjaman yang kita cuba nak buat permohonan. So step yang pertama ni sebenarnya tuan-tuan perempuan tak perlu nak tanda tangan apa-apa dokumen untuk mengesahkan yang tuan-tuan perempuan dah beli rumah tersebut. Jadi tuan-tuan perempuan hanya perlu melampirkan dokumen yang biasanya bank perlukan, salinan IC, salinan payslip selama 3 bulan kalau makan gaji lah, salinan bank statement selama 3 bulan, salinan penyata KWSP dan juga penyata e-filing, EA form kita dengan Lembaga Hasil dan Negeri. Okay, jadi ini antara dokumen-dokumen yang biasa kita perlukan untuk cek kita punya kelayakan pinjaman dengan pihak bank dulu. Jadi tak perlu pun kita lampirkan salinan perjanjian jual beli ataupun booking form yang telah pun ditandatangani, tak perlu pun. Sebab ini step yang pertama, kita nak cek dulu berapa sebenarnya kelayakan pinjaman kita dengan pihak bank. Ini penting tuan-tuan puan. Langkah ni sebenarnya untuk mengenal pasti sama ada kita mampu atau tidak untuk membeli rumah yang kita nak beli tadi. Ini yang selalunya silap langkah. Kita selalunya cari rumah dulu. Cari rumah yang paling cantik, cari rumah yang paling strategik, lokasinya dekat dengan sekolah, dekat dengan masjid, dekat dengan LRT station dan sebagainya. Tapi kita lupa nak cek, nak kenal pasti berapa sebenarnya kelayakan pinjaman kita. Penat aja, kita dah cari-cari rumah apa semua tu, tiba-tiba submit kat bank reject sebab loan kita hanya layak untuk pinjam 200,000 dan ke bawah. Itu saja yang paling tinggi yang kita boleh dapat.